tahu berapa kali budak tu rodok yang perut perempuan tu? 200 kali. Ini baru jadi dekat bandar utama tu. Kat bandar utama tu 200 kali budak tu punya perut kena rodok. Ayo. Memang takkan boleh hidup punya lah kakak. Habis dah tu segala usus dah jadi. Allah. Dia tengokkan pisau-pisau tu. Tapi yelah, kita tak risau ke jadinya ada copycat juga benda jadi. So aku rasa langkah tegas sekali benda sekarang ni yang paling cepatnya sebenarnya ialah kalau macam aku dengar siapa ketua pengarah pendidikan ke apa ke cakap guru besar tu dengan cikgu disiplin dia dipindahkan. Aku rasa benda tu tak ada kena-kena pun. Ini bukan pasal ada orang langgar SOP pun. Ini ada orang buat benda yang unpredictable. Betul? Faham tak? Budak ni budak senyap. Budak ni budak bukan budak jahat pun. Bukan budak yang duduk kat depan tembok sekolah atas motor rem enjin. Betul? Bukan. Ini jadi budak magnet ni. Betul? Dia cakap dia cinta kat Amoy tu. Amoy tu kata Concang tak suka dengan kau. Kau lah. Hidung tak mancung. Tak mancung ke apa ke. Aku tak tahu apa dia cakap. Besok tu datang dia tikam je. Nampak? Kita tak tahu hari-hari rumah dia datang dia dah print gambar budak perempuan tu kat dinding. Hari-hari termain bayang cakap seorang-seorang. Dan mungkin dalam fikiran dia perempuan tu pun balas balik kat dia. Aku ceritakan kau abang. Dia tanya kan Abang aku tak tahulah kan. Ya, tapi maksudnya benda dah jadi kes gila bayang. Lepas tu dia cinta ditolak. Cerita dia tolak kan. Lepas tu macam-macam lah kan. Aku cakap kau benda ni berjadi bukan kat apa? Tak, okey, satu kita setuju bukan masalah sekolah lah. Ni bukan masalah sekolah. Ini masalah mental sebenarnya. Ini masalah jiwa budak tu. Macam mana budak tu boleh jadi mental? Dulu kita tak ada dengar macam ni. Dan dia pada aku penting sekarang ni kan. Aku rasanya antara benda-benda budak perempuan tu kena jaga-jaga. Bila ada orang jantan cakap, aku ceritakan kau aku suka dengan kau So aku rasa kan perempuan-perempuan dia kena cakap ke cikgu disiplin. Cikgu, budak ni dah approach dia dan dia dah reject benda tu. Adakah saya akan dibunuh? Jadi cikgu akan lagi jagalah.